Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 51. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah hubungan, cinta sahaja tidak mencukupi. Yang menguatkan rumah tangga, yang menenangkan hati dan yang mengekalkan kebahagiaan ialah rasa hormat. Tanpa hormat, kata-kata mudah melukakan. Tanpa hormat, perbezaan kecil menjadi pertengkaran besar. Dengar baik-baik pesanan ini, hormatilah pasangan kamu walaupun ketika kamu tidak bersetuju dengannya. Hormati pasangan dengan tutur kata yang baik. Hormati pasangan dengan mendengar bukan memotong bicara. Hormati pasangan dengan tidak merendahkan di hadapan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, pasangan kita bukan musuh. Dia adalah teman hidup. Dia adalah orang yang berkongsi susah dan senang bersama kita. Ingat pesanan pengetua ini, pasangan yang dihormati akan lebih mudah dihargai dan pasangan yang dihargai akan lebih setia. Jika ada salah faham, berbincang dengan tenang. Jika ada kelemahan, tegurlah dengan kasih sayang. Hormati pasangan ketika senang dan lebih-lebih lagi ketika susah. Pengetua percaya rumah tangga yang dibina atas dasar hormat akan lebih kuat menghadapi ujian. Pengetua mendoakan semoga setiap pasangan dikurniakan kesabaran, kebijaksanaan dan kasih sayang yang berpanjangan hingga ke akhir hayat. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina keluarga dan keharmonian masyarakat. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu hormati pasangan, maka Allah akan memberkati hubungan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 52. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam membesarkan anak-anak, ramai yang sibuk memberi nasihat, sibuk menegur, sibuk mengarah. Tetapi sering kita terlupa satu perkara yang paling penting. Anak-anak perlukan teladan, bukan sekadar arahan. Anak-anak lebih cepat meniru daripada mendengar. Mereka melihat cara kita bercakap. Mereka memerhati cara kita mengawal emosi. Mereka belajar daripada cara kita melayan orang lain. Jika kita mahu anak sopan, kita perlu bercakap dengan sopan. Jika kita mahu anak jujur, kita perlu menunjukkan kejujuran. Jika kita mahu anak rajin dan berdisiplin, kita sendiri perlu menunjukkan usaha dan disiplin. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan hairan jika anak melakukan apa yang kita buat, walaupun kita tidak pernah mengajarnya secara lisan. Ingat pesanan pengetua ini, anak-anak mendengar dengan telinga, tetapi belajar dengan mata. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Mereka melihat bagaimana kita menghormati pasangan. Mereka melihat bagaimana kita bercakap ketika marah. Setiap perbuatan kita sedang membentuk pribadi anak-anak. Jadilah contoh yang baik walaupun penat. Jadilah teladan walaupun tiada siapa memuji. Kerana apa yang kita tunjukkan hari ini akan menjadi sikap anak-anak pada masa hadapan. Pengetua mendoakan semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi contoh yang baik, bukan sahaja di hadapan anak-anak tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina keluarga dan masyarakat berakhlak. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu, anak-anak perlukan teladan, bukan sekadar kata-kata.